surau, timbalan pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal serta seluruh barisan ahli jawatan kuasa Surau Fathur Rahman, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 1 Ramadan dan wajib ke atas setiap diri orang beriman untuk suka, untuk bahagia hari ini. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab pada hari inilah berbahagia Nabi SAW, berbahagia para sahabat, berbahagia para orang soleh yang datang sebelum kita. Semuanya merasa sangat gembira waktu nampak anak bulan masuknya bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW, bila tahu dah masuk bulan Ramadan, Rasulullah akan beritahu pada sahabat. Rasulullah kata, qad adhallakum syahrun karim, telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan disaksikan dalam Al-Quran. Dan dalam Ramadan ni ada banyak peristiwa yang penting berlaku dalam Ramadan. Antaranya yang paling penting adalah peristiwa perang Badar. Peperangan Badar adalah peperangan paling mulia dalam Islam. Dan Allah pilih berlakunya bulan Ramadan, perang Badar tadi dalam bulan Ramadan. Sebab kemuliaan perang Badar tu, sehingga Allah nak letak kemuliaan tersebut pada bulan yang mulia juga. Subhanallah. Dan di antaranya juga adalah nuzul Al-Quran. Dan perkara ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Secara tepatnya lagi 17 Ramadan. Pada bulan ini lah turunnya Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita semua Allah bagi rezeki untuk masuk bulan Ramadan. Dan tuan-tuan puan-puan, kita sebenarnya dalam nikmat yang sangat besar. Sebab Allah bagi kita masuk bulan Ramadan, sedar atau tidak, kita dalam nikmat yang sangat besar. Bagi orang yang tahu kelebihan, kemuliaan bulan Ramadan, sehingga kan dalam hadis yang kita tahu, yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, beliau menyaksikan ada 2 lelaki masuk Islam pada waktu yang sama di hadapan Nabi SAW. Dan tak lama selepas itu ada peperangan. Maka salah satu di antara mereka ni wafat terlebih dahulu, syahid. Saya ulang syahid. Meninggal dalam perang fi sabilillah dan beliau syahid. Dan sahabatnya pula meninggal tahun selepas tu. Suatu hari selepas kewafatan dua-dua orang ni, Talha bin Ubaidillah mimpi bahawasanya lelaki yang meninggal selepas tu, kemudian tu masuk syurga terlebih dahulu sebelum yang mati syahid. Pasal Talha bin Ubaidillah ni pelik. Beliau tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nampak sekian dan sekian." Dia ceritakan mimpi dia. Lalu Rasulullah kata apa? "Apa yang kau nak pelik?" Dia kata, "Pelik lah, ini mati syahid. Ini matinya biasa je, tak mati syahid." Lalu Rasulullah kata, "Bukankah yang kedua tadi sempat bulan Ramadan?" Tuan-tuan, puan-puan, besarnya ganjaran pahala Allah bagi untuk orang yang mati syahid di jalan Allah. Tetapi ganjaran yang Allah berikan dalam bulan Ramadan untuk orang yang bersungguh-sungguh, untuk orang yang nak mencari redha Allah, cinta Allah, tu lebih tinggi lagi daripada orang yang mati syahid. Subhanallah. Dan kita semua ni, ini hari pertama tuan-tuan puan-puan, kita semua ada peluang yang sangat besar untuk dapat macam sahabat tu dapat. Betul ke tidak? Kita sekarang tak boleh dah nak kejar syahid, tapi kita boleh jadi sahabat lebih baik pada orang yang mati syahid tadi, orang yang dapat masuk Ramadan. Alhamdulillah, baru-baru ni saya solat Jumaat dekat surah An-Najah. Saya datang tu, ada mayat kat depan, nak disolatkan. Terus saya fikir, ya Allah, Jumaat, tinggal sehari je lagi masuk Ramadan, tapi Allah tak pilih. Bukankah kita semua berkemungkinan besar untuk jadi orang yang meninggal tu? Saya fikir, ya Allah, alangkah besar nikmat yang Kau bagi pada aku, ya Allah. Orang tu tak sempat masuk bulan Ramadan, tak sempat masuk bulan Ramadan. Dia tak dapat yang Allah katakan fadail, kelebihan, kemuliaan yang Allah janjikan. Dia tak dapat. Lagi sehari je tuan-tuan puan-puan, lagi sehari je. Ahad masuk ke Indonesia, masuk hari Sabtu. Besoknya kalau kat Indonesia, kat Malaysia kita masuk
Ahad. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang di sini, setiap orang Islam yang dapat puasa hari ini, tuan-tuan puan, semuanya telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan yang mati tu kita. Bayangkan yang wafat tu kita. Yang tak bernyawa di depan tu kita, tuan-tuan puan. Agak-agak macam ni perasaan kita, ya Allah, tak sempat masuk bulan Ramadan. Dia mati dalam keadaan mulia. Dia mati pada hari Jumaat. Kita tahu banyak hadis janji Allah orang yang meninggal berRamadan. Tapi nak banding orang meninggal apa? Dan janji Allah yang Allah janjikan untuk orang yang puasa, untuk orang yang meninggal pada hari Jumaat ni, di antaranya aman dari azab kubur. Kita tahu itu. Tapi ganjaran dia nak dibandingkan dengan orang yang meninggal mati syahid. Orang yang masuk dapat Ramadan itu lebih mulia. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena hari-hari kita bersyukur, alhamdulillah aku masih boleh hidup, aku masih boleh bernafas, aku masih boleh berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, nikmat besar tuan-tuan puan-puan. Nikmat besar sangat. Kalau tak adalah Nabi nak happy. Tak adalah Nabi nak kata pada sahabat, datang dah ni bulan Ramadan ni. Datang dah bulan Ramadan, alhamdulillah datang dah. Kalau tak adalah Nabi nak 3 bulan sebelum, 2 bulan sebelum Nabi dah doa, ya Allah, masukkanlah, berkati kami bulan Rajab dan Syaban, masukkanlah kami bulan Ramadan. Kalau Nabi tak tahu apa yang Allah sorokkan dalam Ramadan tersebut. Alhamdulillah, dalam Ramadan ni Allah permudahkan kita untuk buat ketaatan. Betul ke tidak? Betul. Kita waktu nak buat ketaatan waktu bulan puasa ni rasa ringan. Sebab apa? Sebab syaitan dah digari. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, idza jaa Ramadan, Rasul kata, kalau datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, terbuka luas pintu syurga, wa ghulliqat abwabun nar, terkunci pintu neraka, wa suffidatis syayatin, syaitan-syaitan tu Allah gari, Allah kunci. Maksudnya apa? Maksudnya kata ulama, kalau kita nak tahu diri kita siapa, macam mana hawa nafsu kita, macam mana kita punya perangai sebenarnya, kita tengok pada bulan Ramadan. Syurga dah terbuka luas, neraka pun dah terkunci, syaitan dah tergari, tapi masih lagi bermaksiat. Itu diri kamu, itu diri kita, tuan-tuan puan-puan. Kalau kita masih lagi dalam Ramadan tak boleh tinggal maksiat, itu diri kita. Syaitan dah tak ada. Apa benda lagi? Kita lah dalam Ramadan masih lagi malas nak baca Quran. Dalam Ramadan tarawih 20 pun dipermasalahkan. Dalam Ramadan tadarus pun tak nak datang. Bila lagi tuan-tuan puan-puan kena datang untuk didik diri kita? Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, Ramadan ni adalah doktor yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di macam madrasah lah, macam hospital. 11 bulan kita dah banyak lalai daripada Allah. 11 bulan kita dah banyak buat dosa dengan Allah. 11 bulan kita dah banyak buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi 1 bulan, ni hamba-Ku, kau kat sini kau buat betul kau bertaubat, aku dah kunci syaitan, aku dah ganjarkan pahala, aku dah bagi macam-macam, aku dah buat janji besar-besar untuk kau. Waktu ni ada bonus, ada ekstra, ada. Waktu ni kau buat betul-betul. Datang bulan Ramadan, alhamdulillah, dan kita sempat masuk bulan Ramadan, maka kita ni kena ada rasa nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, bila lagi nak dekat dengan Allah? Bila lagi? Yang paling saya pelik apa? Yang paling saya pelik orang cari rezeki tapi lupa Allah. Pelik tak pelik? Pelik. Rezeki yang kita dapat ni semua daripada siapa kalau bukan daripada Allah? Tak sempat nak tadarus. Tadarus tak lama tuan-tuan puan-puan. Tak lama tadarus. Dan kita takkan bawa harta kita masuk dalam kubur. Tak akan. Kita tak pernah lagi dengar cerita orang kaya, datuk ke, Tan Sri ke, masuk kubur bawa harta. Tak ada. Tak ada lagi Tan Sri meninggal pergi kubur naik dia punya mes, naik dia punya kereta mahal dia, tak ada. Naik van jenazah. Tak ada lagi orang kaya masuk kubur pakai baju yang mahal, baju branded yang mahal-mahal harga ribuan, bawa beg dia yang mahal-mahal. Tak ada. Semua meninggal, subhanallah, semua meninggal tak bawa apa-apa kecuali tubuh dia, kecuali amalan dia. Tidak akan ada yang boleh tolong kita nanti dikubur kecuali amalan kita, tuan-tuan puan-puan. Tak ada. Hatta orang kita sayang, hatta orang yang sayang kita, mungkin mereka akan ingat kita. Mungkin paling-paling lah dia datang raya, ziarah atuk, ziarah ayah, raya. Mana ada orang ziarah hari-hari?
Tak ada. Paling-paling lah seminggu pertama tu mungkin masih ada rindu lagi. Lama-lama dia macam biasa. Mungkin hari tu dia nangis waktu engkau mati, tapi lepas tu dia akan happy balik macam biasa. Tak ada orang yang meninggal keluarga dia, lepas tu dia menangis sepanjang hidup je sampai dia mati. Tak ada. Maksudnya apa, tuan-tuan puan-puan? Tidak akan ada yang bersama kita nanti di kubur kecuali amal baik kita. Jadi Ramadan ni Allah janji macam-macam pahalanya, ganjarannya, bonus yang Allah bagi. Allah ganjarkan pahala. Subhanallah, setiap amalan dalam hadis qudsi, setiap amalan Allah kata kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal bani Adam tu ada ganjaran dia yang terhad. Ada ada janji pahala dia Allah dah tetapkan. Kau buat begini dapat begini. Tak boleh lebih. Macam inilah. Dapatlah begitu. Kecuali kata Allah, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li, puasa tu untuk aku, wa ana ajzi bih, aku yang akan balas. Bayangkan ya tuan-tuan dan puan, bayangkan pahala dah besar. Al-Quran baca sekali Allah ganjarkan 10 pahala. Sampai 100, ulama kata sampai 700, sampai 700. Ini ibadah yang dah terhad dah ditetapkan oleh Allah. Macam mana puasa agak-agak. Puasa Allah kata tak ada had, aku yang bagi. Dengan kedermawanannya, dengan baik hati, dengan pemurahnya, Allah kata aku bagi. Aku yang bagi. Bayangkan waktu Allah kata, bayangkan kita waktu dengar Allah kata, wahai fulan bin fulan, pahala engkau aku yang bagi. Bukan malaikat-malaikat ni lah, malaikat-malaikat ni tepi duduk jap. Aku yang bagi, Allah cakap. Alangkah dermawannya Allah, pemurahnya Allah, baiknya Allah. Tapi kalau malas juga wallahu alam. Mungkin kebanyak istighfar. Banyak dosa, kita berat dengan dosa. Pelik kalau Ramadan masih malas, pelik. Pelik sangat-sangat. Kita buatlah target. Kita buat target paling kurang kita khatam Quran pada bulan Ramadan. Sekali pun tak apa. Khatam Quran dengan tadabbur. Saya nak share. Naam, baca Quran tu penting. Naam, tadarus tu penting, tapi kita kena ambil satu masa, kita kena tadabbur Al-Quran. Faham satu ayat lebih baik daripada kita baca satu muka surat. Sebab Al-Quran diutuskan untuk diamal sebelum dibaca. Orang tak pandai baca Quran tak ada masalah. Tak pandai baca Quran tak ada masalah. Tak ada janji Allah kata masuk neraka orang tak pandai baca Quran, tak ada. Tapi Allah jadikan neraka untuk orang tak beramal dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah, dalam Al-Quran ada larangan, dalam Al-Quran ada macam-macam. Allah janjikan neraka untuk orang yang tak beramal dengan Quran. Allah kata wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling daripada zikirku. Allah namakan Al-Quran tu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan zikir tu Al-Quran. Allah kata wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia tak buat apa yang Al-Quran suruh, dia tak jauhi apa yang Al-Quran larang, fa innalahu ma'isyatan dhanka, hidup dia sengsara di dunia. Hidup sengsara di dunia. Allah kata di dunia. Orang tak beramal Al-Quran ni dia takkan bahagia tuan-tuan di dunia sebelum akhirat. Pasal Allah sambung lagi. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan dia nanti di neraka dalam keadaan dia buta. Lepas tu dia akan kritik dengan Allah, dia akan protes, ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah, wa qad kuntu basira, dan dulu aku melihat dengan celik ya Allah. Allah jawab apa? Qala kadzalik, macam itulah kau buat dulu di dunia. Atat ka ayatuna, datang kepadamu tanda-tanda kebesaranku, datang kepadamu tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kesucianku, tanda-tanda datang dah pada engkau. Kadzalika atat ka ayatuna fanasita, kau buat lupa dulu kat dunia. Orang ajak tadarus tak pergi, tak jaga mata tuan-tuan puan-puan, tak jaga mulut daripada riba, tak jaga hati daripada hasad dengki dengan orang. Fanasita, kau buat lupa. Wa kadzalikal yawma tunsa, hari ni kau pun dilupakan. Kau minta ampun, dulu kau lupa aku kat dunia, kau sekarang nak cari aku pula. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, hari tu Allah tak pandang kita. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena selalu muhasabah diri, sebab tu kita selalu tadabbur. Baca ayat
baca, tengok dia punya makna tu. Allah kata macam ni, ya Allah. Allah kata barang siapa yang menyebut aib saudaranya macam ni, macam ni, macam ni. Baca, amalkan, sebarkan kau, dan ajak family. Ini pun benda yang selalu tidak diamalkan. Ajak family sekali. Naam, buat tadarus di surau, baik. Jangan lupa tadarus di rumah dengan anak-anak, dengan isteri. Tadarus di surau baik, tapi tadarus dengan keluarga tu wajib sebagai ketua keluarga. Ada setengah orang, saya pelik, dia ada sifat buat baik tapi lupa orang. Syurga terlalu luas untuk masuk seorang diri. Dalam Al-Quran Allah sebut, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Syurga tu luasnya langit dan bumi. Langitnya bukan langit awan ni. Langit, 7 petara langit tu lebih luas lagi Allah kata. Luasnya syurga. Jadi tuan-tuan puan-puan, syurga terlalu luas untuk masuk seorang diri. Ajak kita punya isteri, ajak kita punya anak-anak baca Quran sekali. Waktu ni lah nak baca Al-Quran, nak lancarkan baca Al-Quran. Cuba kalau kita kan, orang tak ada pelajaran, orang buta huruf, tak ada tim baca, kita anggap benda tu, sekarang ni zaman sekarang lah, zaman apa namanya, Malaysia pun antara negara yang hebat dalam pendidikan. Kalau ada orang buta huruf, agak-agak kita anggap dia macam mana? Dah sekolah menengah tak boleh baca lagi. Kenapa ni? Ada apa-apa masalah ke? Tak boleh fikir yang betul ke? OKU ke? Tapi umur dia dah 40, umur dia dah 50, baca Quran tak lancar, dia tak ada rasa langsung dalam diri dia nak perbaiki diri dia. Datang Ramadan, Allah janjikan macam-macam pahala, macam-macam Allah permudahkan urusan baik, Allah bagi tadarus. Tadarus ada setiap malam, saya yakin. Tapi dia tetap tak nak juga. Umur 30 dah, 40, 50, bahkan lebih, dia tak nak ambil masa untuk baca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Wal-iyadzubillah. Kata ulama, kalau kita tak nak baca Quran tu, hati-hati. Mungkin Quran tu yang tak nak engkau baca dia. Allahu Akbar. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau kata dalam kitab dia Al-Hikam, beliau kata, kalau kamu nak tahu keadaan kamu di sisi Allah, lihatlah di mana dia meletakkan kamu. Maksudnya kalau Allah letak kita dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah, maksudnya apa tuan-tuan? Ramadan pun nak maksiat juga, maksudnya apa tuan-tuan? Tanda Allah cinta, Allah letak dengan orang baik, dan Allah benci. Satu, kena hati-hati, kena rajinkan diri. Hidayah ni macam cahaya, kata ulama. Hidayah ni macam cahaya. Kita tak buka tingkap, tak masuk lah cahaya. Kita tutup lansin, cahaya masuk macam mana? Hidayah tu dicari, faham tak? Oh, rezeki boleh cari. Hidayah tu kan nanti hidayah datang, hidayah tu milik Allah. Hidayah milik Allah, kamu tak cari. Oh, rezeki tak ada pula nak kata. Rezeki tak ada pula nak kata. Oh, rezeki Allah dah janji. Dalam Quran Allah cakap Allah janji rezeki. Allah janji rezeki dalam Quran, tapi tak ada satu dalam Quran Allah janji hidayah. Tak ada. Tak ada. Dalam Quran Allah tak janji langsung syurga. Tak ada langsung. Allah kata, Allah aku dah janji untuk Bani Adam syurga. Tak ada. Tapi dalam Quran banyak, dalam Quran Allah cakap, dan rezeki anak Adam itu di atas tanggunganku, di genggamanku. Banyak dalam Quran, boleh baca, boleh cari. Tapi rezeki kita boleh cari. Hidayah, tunggulah datang hidayah. Hidayah tak apa. Kadang-kadang subhanallah, kita kalau scroll media sosial, berapa lama kita boleh scroll? Saya sendiri, berapa lama kita boleh scroll? Lama, Masya Allah, mungkin sampai sejam. Tak terasa pun. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa, faham tak? Dah terbiasa 2 jam 3 jam straight. Tak terasa apa? Tak terasa apa? Sebab apa? Sebab diri kita dah terdidik dengan itu. Scroll TikTok, FB, apa lagi, IG dan sebagainya, boleh lama-lama sebab kita dah praktis. Oh, hari-hari praktis, makin lama sampai 3 jam tak rasa apa-apa. Orang pelik, macam mana orang boleh khatam Quran dalam 3 hari, dalam seminggu khatam Quran ni? Lah, awak setiap hari 5 jam 6 jam depan screen phone tu. Kata ulama kan, kalau sahabat tu
dibangkitkan di dunia sekarang ni, mereka akan kata peliknya orang zaman sekarang. Macam kita rasa kita pelik waktu dengar orang boleh khatam Quran 3 hari. 3 hari khatam Quran, macam mana? Mereka juga akan pelik tengok kita dah sebulan Ramadan khatam Quran pun tidak. Mereka akan pelik. Sayyidatina Aisyah boleh khatam Quran dalam 1 rakaat. 1 rakaat. Dari mana? Yang siapa yang cerita? Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Yahya bin Syaraf bin Murri yang kita kenal, Imam Nawawi. Beliau sebut ni. Sayyidina Uthman bin Affan khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. 1 rakaat. Kita sebulan pun kita masih banyak. Sebulan fikir-fikir tu. Boleh ke tidak ni? Boleh ke tidak? Kita kena ada tadarus. Bacaan sendiri. Faham tak? Kita kena buat jadual tu. Sebab tu saya kata paling kurang kita baca sehari 1 juzuk. 1 juzuk ni tuan-tuan puan, yang tak lancar macam mana pun paling-paling sejam 1 juzuk. Yang tak lancar yang baca mungkin tak lancar ni mungkin 1 jam. Yang baca lancar ni, ya Allah, setengah jam boleh habis 1 juzuk sebenarnya. Kita katalah kalau lebih, saya ustaz tak boleh langsung baca Quran, susah. Boleh baca sikit-sikit je. Dia dah ambil lah 2 jam. Pasal awak ingat 2 jam tu lama. Nak banding dengan apa yang awak dah buat sebelum ni, lalai daripada Allah tu sikit je. Dan kita buat amalan ni bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Nanti nanti dekat akhirat kan, dia tak datang FB, tak datang WhatsApp, dia tak datang IG, nanti dekat apa nama dia, dekat kubur dia tak datang, kelalaian kita tak datang bagi syafaat. Yang datang apa? Yang datang kita punya amalan. Kita punya puasa ni datang nanti. Kita punya Quran kita baca tu datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Al-Quran kata apa? Al-Quran akan datang di hadapan malaikat dan akan kata, mana'tuhun naum bil lail. Aku ni sebab dia ni lewat tidur ataupun tak tidur langsung pada malam hari. Ya Allah, wahai malaikat, dia kata fasyafi'ni fi, aku nak beri syafaat pada dia. Rasulullah kata fayashfa', maka Quran tu akan beri syafaat. So kita tak ada rugi apa-apa pun sebenarnya. Kita kalau baca 1 jam 2 jam pun depan Quran, ya Allah, semua untuk kita. Semua untuk kita. Tak ada kita buat tu kita transfer ke orang lain. Tak ada. Semua untuk kita. Jadi rajin-rajinkanlah diri. Sebab apa namanya, bila masa lagi kan kita nak dekatkan diri dengan Allah, kita nak cari Allah, kita nak kenal Al-Quran, apa yang Allah cakap dalam Quran, cerita apa yang Allah cerita. Rasulullah dulu kalau sedih, Allah akan ceritakan kepada Rasulullah cerita-cerita, faham tak? Allah akan ceritakan kepada Rasulullah cerita. Wahai Muhammad, dulu Musa begini. Dia pun pernah kena apa yang kau kena sekarang. Cuba jadikan diri kita kalau sedih, buka Al-Quran, baca motivasi Allah dalam Al-Quran, baca surat cinta Allah dalam Al-Quran. Allah kata jangan sedih, aku bersamamu. Allah kata bangunlah di malam hari, sujudlah kepadaku. Itu semua surat cinta daripada Allah. Imam Hasan Basri dia punya cakap. Imam Hasan Basri dia kata, beliau ni tabi'in, beliau cakap, kami dapati sahabat ni menganggap Al-Quran ni rasaila min rabbihim, surat daripada Allah. Cuba bayangkan kita dapat surat daripada Perdana Menteri, agak-agak macam mana perasaan kita kepada Fulan bin Fulan, daripada Perdana Menteri Malaysia. Agak-agak macam mana keadaan kita waktu pegang surat tu? Mesti kata ingat, mesti naik pangkat ni, gaji makin besar ni. Tapi kita baca Quran, ya Allah, kosong. Kalau tak baca lagi. Imam Hasan Basri kata, kami mendapati sahabat dulu menganggap Al-Quran ni rasail, surat daripada Allah. Maka apa yang mereka buat? Mereka membacanya, mentadabburnya pada malam hari dan mengamalkannya pada pagi hari. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita kalau nak tahu iman sebenar, kita tengok sahabat. Mungkin kita kata Nabi tu orang maksum, Nabi tu, kita tengok sahabat orang biasa. Macam mana Sayyidina Uthman bin Affan boleh khatam Al-Quran dalam 1 rakaat?
Dan Sayyidina Uthman bin Affan pernah dinukilkan daripada beliau satu kata-kata. Beliau kata, "Lau taharatil qulub", kalau hati suci, bersih, murni, masyabi'at min tilawatil Quran, dia tidak akan rasa bosan, rasa cukup dengan bacaan Al-Quran. Kalau hati suci, ada kalau itu. Kalau hati suci, maksudnya kalau kita baca Quran rasa malas, rasa bila nak habis ni, itu maksudnya apa? Maksudnya hati kita kotor, tuan-tuan puan-puan. Maksudnya hati kita banyak dosa. Kita baca, kita boleh tengok FB, boleh tengok IG, boleh tengok, lama-lama tengok Al-Quran tak boleh lama tu, pelik. Itu apa namanya, tanya-tanyalah untuk diri kita kan. Tak boleh lagi nak tadarus pun rasa. Tadarus ni jangan beralasan kita ni kurang pandai baca Quran kita tak ikut tadarus. Tujuan tadarus tu untuk memperbaiki bacaan kita sebenarnya. Kalau tadarus semua baca masyi, bacanya lancar, kita semua orang awam datang tadarus walaupun tak lancar, orang betul kan, tundukkan ego, belajar. Orang kalau baca dengan egonya tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Orang yang ada kesombongan dalam diri takkan boleh belajar. Duduk baca. Ada orang tegur sikit, dengung, panjang sikit, tu 5 harakat, ulanglah balik. Terus kita belajar. Kesilapan tu adalah pengajaran yang paling baik dalam kehidupan. Kesilapan. Daripada silap lah kita tahu yang betul. Mungkin kita jatuh pada lubang ni waktu berjalan, lepas tu kita tak jatuh dah. Kalau jatuh lagi mungkin kali kedua je, kali ketiga tak dah. Mungkin sekarang kita salah pada hukum izhar halq, kita salah. Nanti kalau datang lagi insya-Allah tak salah dah. Nanti kita salah pada idgham bi gunnah, kita salah. Nanti tak salah dah. Kalau salah ni tanda sikit. Kalau tak bawa Quran sendiri kita tanda sikit pakai pensel. Tadi apa hukum dia ni? Idgham bi gunnah. Balik rumah kita tengok sikit. Idgham bi gunnah ni ada berapa huruf? Ada 4. Ya wa mim nun. Hukum dia dengung 2 harakat. Belajar sikit-sikit. Mungkin kita busy dengan kerja kita baca sikit-sikit. Tadi aku kena tegur dekat ni. Ni hukum dia idhar halqi, ada berapa huruf? Bacaan dia macam mana? Tak dengung, okey macam ni. Ni tadi ada qalqalah, bacaan dia macam mana? Apa huruf dia? Sikit-sikit tuan-tuan puan-puan barulah dapat rasa lazatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, bila lagi kita nak buat? Bila lagi? Dan Allah janjikan dan pada bulan Ramadan ni Allah janjikan setiap amalan tu diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pahala sunnah ke pahala wajib. Pahala wajib diganjarkan oleh Allah kepada 70 pahala wajib. Dan kita tidak akan boleh samakan pahala dalam Ramadan dengan luar Ramadan. Tak akan sama. Tak akan sama. Dalam hadis sebut, orang yang ketinggalan 1 hari bulan Ramadan, tak kira lah sebab haid ke, sebab ada udur tak ada udur, walaupun dia ganti, Rasulullah kata tidak akan sama sehari Ramadan dengan puasa setahun 11 bulan di luar Ramadan. Tak akan sama. Tak akan sama. Dan cuba bangun malam. Kita masing-masing ada kita punya masalah sendiri. Yang sekolah, yang masih belajar di universiti ke di sekolah ke, dia ada masalah pembelajaran dia. Yang kerja ada masalah kerjanya. Yang ada rumah tangga bukan ada masalah rumah tangganya. Anak tak dengar cakap ke, anak degil ke apa. Bangun malam. Allah kata macam ni tau. Allah kata, hal minta ibn fa'tu ba'alih. Ada tak orang nak minta yang nak bertaubat, aku akan terima taubat dia. Hal min mustaghfir fa'aghfiralah, dalam hadis qudsi. Adakah orang yang nak beristighfar, aku akan ampunkan, aku akan terima istighfar dia. Hal min talibi hajah. Ada tak orang yang nak minta hajat, fa'aqdiyah, aku akan kabulkan hajatnya. Allah kata macam tu tuan-tuan puan-puan. Kau ada masalah besar mana? Kau ada hutang besar mana? Datang depan aku, kata Allah. Cerita ke aku. Alam semesta ni semua aku pegang. Kenapa kau masih sombong? Kenapa kau masih tak nak untuk duduk, untuk sujud depan aku, untuk menangis merintih depan aku? Allahu Akbar. Dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada disebutkan
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Daud, "Ya Daud, dengar ya Daud, wahai orang yang malas bangun malam, dengar. Ya Daud, kadzaba man idda'a mahabbati. Sesungguhnya berdustalah orang yang mengaku cinta padaku." Macam mana ya Allah? Berdusta kenapa berdusta pula? "Idza jannahul lail nama anni." Ketika datang pada ni malam, dia tidur. Lepas tu Allah kata, "Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih." Bukankah setiap orang yang mencintai orang lain suka untuk duduk berdua-duaan dengan orang yang dia cinta? Kalau saya tanya sekarang tuan-tuan puan-puan lah, kita sayang Allah tak? Kita cinta Allah tak? Saya yakin semua akan kata cinta. Tapi tanda cinta tu adalah buat apa yang kekasih kita suka. Betul tak? Cinta yang sebenar ni, ringkasan dia pengorbanan. Itu je. Cinta tu apa definisi dia? Pengorbanan. Sanggup tak bangun malam untuk Allah? Sanggup tak tahan sekejap, sejam, 2 jam untuk baca Al-Quran kalam Allah? Sanggup tak kita untuk gadaikan sedikit harta kita di jalan Allah? Sanggup tak? Sanggup tak? Sanggup tak? Cinta tu pengorbanan. Kalau adalah kita ada orang yang kita suka, dia kata macam ni, dia suruh buat, kita tak nak buat. Ini cinta. Ini nama dia pembohong dalam cinta. Allah kata, jaga mata, jaga hati, jaga lisan, jaga kaki, jaga tangan. Tak buat juga. Puasa ni dalam segi bahasa maksudnya al-imsak. Tak fiqah. Maksudnya menahan. Dalam segi syarak pula, al-imsak min jami' al-mufattirat min tulu' al-fajr ila ghurubis syams. Menjaga tubuh daripada segala yang membatalkan puasa. Secara zahir lah, makanan, minum dan sebagainya. Ulama tasawuf cakap secara zahir dan batin. Palingan haramnya, Allah Rasul cakap dalam hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang puasa, tahan minum, tahan dahaga, tahan lapar, tak nak makan, tak makan. Tapi dia tak dapat daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Berapa ramai Rasul cakap? Maksudnya apa? Maksudnya ramai, tuan-tuan puan-puan. Jangan sampai kita tergolong daripada ini, tuan-tuan puan-puan. Hati-hati. Yang paling saya takut apa? Yang paling kita takut ni tuan-tuan, kalau masuk bulan Ramadan ni, doa Jibril. Doa Jibril, tuan-tuan puan-puan, semua kita tahu. Doa Jibril ni, yang pertama Nabi sebut tu kan, yang pertama apa namanya, yang pertama Jibril doa tu, yang diaminkan Nabi tu, yang pertama sekali, bukan kedua, bukan ketiga, pertama sekali, syaqiya abdun adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka. Dia tak main dah rugi tak main dah khasirun ke, tak ada, dia tak main rugi, dia kata celaka. Celaka wahai Muhammad, orang yang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat pengampunan dari Allah. Nabi kata amin. Dari segi zahirnya ulama kata ini memang doa Jibril diaminkan Nabi. Tapi kalau doa Jibril diaminkan Nabi, itu bukan doa dah, tuan-tuan puan-puan. Itu maksudnya hakikat, kenyataan. Dia tak jadi doa dah, kenyataan. Dah doa Jibril yang aminkan Nabi. Itu bukan doa. Doa tu ada kemungkinan diterima atau tidak. Dah kalau Jibril yang doa, Nabi amin, itu kenyataan. Maksudnya apa? Memang betul-betul celaka orang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Simple dia macam tu. Ajak kita punya keluarga sekali, ajak anak-anak kita, ajak mereka untuk solat tarawih sama-sama. Itulah cinta. Bukan hanya sekadar bagi duit, bukan hanya sekadar bagi mainan. Nanti di depan Allah, tuan-tuan puan-puan, dengar, di depan Allah nanti Allah akan tanya kita tau. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah. Setiap kita akan berdiri ditanya di depan Allah nanti. Wahai fulan, hari sekian-sekian Ramadan, waktu tu engkau tarawih di surau, engkau tarawih di masjid, engkau berada mungkin di sofa paling hadapan, anakmu pada ketika itu bermaksiat di luar, di mall contohnya. Allahu Akbar. Agak-agak waktu tu. Dan dalam hadis juga, orang dah mereka kata okeylah, kau lulus, settle dah, masuklah. Tiba-tiba datang anak kita ke isteri kita, ya Allah, sekejap. Dia ni dulu ayah aku, bapa aku di dunia tak ajarkan aku fardu ain. Fardu ain tak ajar.
Ya Allah, aku sekarang masuk neraka sebab dia. Ya Allah, tarik dia masuk neraka dengan aku. Allah kata apa? Tarik malaikat. Dah nak masuk syurga dah ni. Kena tarik. Jangan sampai ada dalam keluarga kita yang jahil tentang ilmu agama. Orang mungkin boleh hantar anak dia jauh-jauh belajar. Sampai luar negara, mungkin sampai ke Amerika, sampai ke Korea, sampai ke... Apa gunanya tinggi-tinggi belajar, tapi tak tahu hukum hakam agama, tuan-tuan dan puan. Tak tahu perkara membatalkan solat tu apa, fardu apa, rukun solat tu apa, rukun puasa tu apa perkara yang membatalkan puasa, tak tahu. Belajar master lah, degree dah belajar. Dia baik, belajar jauh-jauh tu baik, bagus. Rasulullah kata ta'allam, belajarlah walau bisin, walau sampai Cina. Rasulullah kata walaupun jauh-jauh lah maksudnya. Tapi yang fardu ain ni, itu Allah tanya nanti hari kiamat tau. Itu Allah tanya nanti. Ajak anak kita duduk jap, Abi nak ajar ni. Kita buatlah sikit apa nama dia, apa bincang apa, kita semak dulu. Okey, ni macam ni. Nanti aku nak cerita kat aku punya keluarga. Okey, ni macam ni rukun solat je ni. Ingat okey, nanti hafalkan, nanti tengah hari Abi balik dari kerja, Abi nak dengar. Minat agama tuan-tuan puan-puan dalam anak kita. Mungkin ada yang kata, anak saya ni ustaz tak minat agama lah, dia ni kurang sikit, dia suka macam ni sikit. Minat dia tu siapa yang corak kalau bukan mak ayah. Dia ni terpengaruh dengan dia punya kawan lah. Dia suka kawan orang tak baik tu sebab apa tuan-tuan puan-puan? Orang pertama yang dia lihat di atas muka bumi ni mak ayah. Mak ayah dia orang pertama yang jadi muka bumi ni. Dalam Rasulullah cakap dalam hadis, yuladu kullu maulud ala fitrah. Setiap anak tu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang Rasulullah kata apa lepas tu? Fa'abawah, mak ayah dia, alladzani wahidani au yumajjisani, yang jadikan dia Yahudi atau Majusi. Kata ulama maksudnya yang didik corakkan dia mak ayah dia. Takkan nak apa namanya, kata Rasulullah tersalah pula cakap mak ayah dia. Umur 18 tahun tak tahu lagi rukun solat, tak tahu lagi rukun puasa. Macam mana? Lepas tu kata nak masuk syurga sama-sama. Syurga apa nak masuk kalau solat tak rukun? Solat ni contoh simple, ya Allah ya Rabbi ya Rahim. Tak kata lagi orang yang umur 18 tahun, 20 tahun masuk universiti dah, baca Quran tak lancar. Dan Ramadan berlalu pada dia setiap tahun, begitulah dia. Ramadan tahun lepas tak reti baca Quran, Ramadan tahun ni pun tak ada perubahan, sama je. Macam tu lah dia. Belajar degree, belajar master sampai Korea, tapi tak baca Quran tak lancar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balak. Itu balak tuan-tuan puan. Cukuplah Rasulullah mengadu depan Allah. Orang yang tak baca Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, Allah cakap dalam surah Al-Isra. Ya Allah, kaumku ni tinggalkan Al-Quran, ya Allah. Kata ulama, kita tak payah cari jauh dah. Apa janji Allah, apa azab Allah untuk orang tinggal Quran. Cukuplah kata ulama, Rasulullah mengadu pada Allah untuk orang sebab orang tak baca Al-Quran. Cukup itu buruk dah. Maksudnya kalau kita cakap, bos, saya tak suka lah dia ni bos. Dia ni selalu ponteng, dia ni selalu keluar awal, dia ni selalu datang lambat, dia ni selalu buat hal, dia ni selalu... Waktu bos kata bos dia tentang dia ni, itu cukup buruk dah. Rasulullah mengadu pada Allah, orang yang tinggal Al-Quran, ya Allah, kaum aku ya Allah tinggal Al-Quran ya Allah. Bayangkan Rasulullah mengadu depan Allah, kita. Rasul tak kata kaum lah depan Allah. Rasul kata contoh nama kita Abdul. Ya Allah, Abdul ya Allah, dia tinggal Quran ya Allah. Bayangkan kita diadu oleh Rasulullah depan Allah. Teruknya. Walaupun kita katalah contoh kita kata tak dapat dosa, okey. Rasulullah mengadu depan Allah kita. Fulan ya Allah, tinggalkan Quran ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syurga ni masuk lepas Nabi lah.
Kalau Nabi kata Nabi tak suka, agak-agak kita boleh masuk tak Quran? Kita masuk syurga ke tak? Orang pertama masuk syurga tu Nabi. Kunci pintu syurga tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kalau Rasulullah kata red flag, tak boleh, lampu merah, agak-agak kita masuk syurga tak? Dan waktu Rasulullah Isra Mi'raj juga, Rasulullah nampak ada satu orang tak boleh masuk syurga. Rasulullah tanya pada Jibril. Rasulullah tanya, "Wahai Jibril, kenapa ni?" Dia kata, "Ini dulu dia bermusuh dengan Ramadan. Dia tak suka Ramadan. Datang Ramadan dia rasa berat. Masa Ramadan dia rasa macam tak nak buat ibadah. Dia macam, apa benda Ramadan, ya Allah, kena puasa lah pula, ya Allah. Dia rasa berat. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata macam ni, "Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Aku tak boleh buat apa dah kalau musuhnya Ramadan. Rasulullah tak boleh bagi syafaat orang yang memusuhi Ramadan. Dah kalau Rasulullah tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi syafaat, agak-agak siapa yang boleh bagi syafaat lepas Nabi SAW? Nak Arab Quran, Rasulullah tak boleh. Raja-raja yang keras diri, tuan-tuan perempuan, kalau kita malas, kita buka kita punya media sosial tu, manfaatkan untuk agama. Kita buka kita punya media sosial tu, kita buka FB kita, okey, biar baca Quran, biar datang vibe rajin tu. Buka YouTube, okey, kita buka yang senang kita terima. Contoh Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Idris buka. Okey, apa kelebihan Ramadan baca Quran. Buka. Oh macam ni sekian. Oh macam ni. Macam ni. Macam ni. Biar datang vibe Ramadan, biar datang vibe baca Al-Quran, biar datang kita punya rajin. Ini umur 50 tahun, satu Ramadan pun tak pernah khatam Quran. Problem. Pelik. Betul lah kata Nabi SAW, akhir zaman umatku banyak, tapi mereka macam buih. Banyak tapi tak kuat. Abu Sufyan ketika zaman dia kafir, dia waktu tengok sahabat Nabi SAW dengan cinta mereka, dengan patuh mereka kepada Nabi SAW, apa Abu Sufyan kata waktu dia masih kafir? Dia kata apa? "Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin Muhammada." Dia kata, aku tak pernah lihat segolongan sahabat mencintai sahabatnya seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Abu Sufyan kata, tidak Muhammad berkata sesuatu memerintahkan mereka kecuali mereka bersegera untuk tunaikan apa yang Rasulullah perintahkan. Dia kata Muhammad je waktu tu. Dan Rasulullah dan Muhammad tak pernah larang sesuatu kecuali mereka lah orang pertama yang tinggalkan benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan sahabat disaksikan oleh orang kafir. Kita sekarang ni keislaman kita dipersoalkan oleh orang Islam yang lain. Ini Islam ke tidak? Islam macam ni. Sampai macam tu sekali tuan-tuan perempuan zaman sekarang ni. Anak muda zaman sekarang, berapa ramai orang anak muda zaman sekarang ni yang banyak couple. Allahu Rabbi. Ada setengah mak bapak ni jenis tak tahulah bahasa mudah dia apa, bahasa lembut dia apa. Mak bapak setuju anak dia couple. Nak keluar dengan siapa? Keluar dengan kawan tu, laki perempuan? Laki, anak dia perempuan. Oh elok-elok Bayangkan akhir zaman, mak bapak ridha dengan hubungan yang haram anak-anak. Bayangkan tuan-tuan perempuan, dia biar anak dia. Kadang-kadang apa namanya, ni saya tengok sendiri depan mata saya sendiri. Dia ni couple kan, mak perempuan tu check dia selalu. Allahu Akbar, Allah Rabbi. Nak keluar ke? Jai mama, panggil mama dah. Tak kahwin lagi. Geli aku. Mama, boleh tak nak ajak anak mama keluar kejap? Ya Allah. Lah. Duit dia pun mak ayah dia bagi lagi. Baju kau pun mak ayah kau cuci lagi. Mak dia pun kata, oh ya ke nak ke mana tu? Oh nak ajak ni jap, nak ajak dinner. Oh dinner kat mana? Oh kedai mahal. Duit siapa bagi? Mak ayah dia. Jadi lucu lah macam tu kan. Jadi macam
Kau ni tak sedar diri ke? Pakaian dalam dia pun mak ayah dia cuci lagi. Tolong lipatkan lagi. Selimut tidur dia pun mak ayah dia cuci lagi. Mak dia lipat lagi selimut tidur dia. Nak bercinta nak bercinta. Pelik betul lah. Budak Seram Tengah macam tu. Universiti apa tak lagi kan. Dan saya alhamdulillah sepanjang saya hidup ni saya jarang tengok orang berjaya di sekolah ke, di sekolah menengah ke, di universiti ke, orang bercinta. Jarang. Selalunya yang berjaya tu mesti kita kata apa, single. Sebenarnya tu single pun geli juga sebenarnya istilah tu. Dia yang ada single dengan mutazawij lah, yang dah kahwin lah. Dia mana ada taken. Taken tu apa? Apa pun dia taken ni. Aku baling mic ni kang. Taken. Jarang-jarang lah. Tak pernah jumpa lagi orang yang bercinta kan, berjaya dalam pelajaran. Tak ada. Lepas tu orang kata bercinta ni kan, dia tak fokus dah nak buat apa-apa. Tak fokus dah. Anak-anak kalau bercinta kan, jangan haraplah dia berjaya. Macam mana nak berjaya orang yang langgar perintah Allah Dan couple ni dosa yang setiap masa, faham tak? Nak solat tu pun buat dosa lagi. Kejap ya, nak solat jap. Berdosa dah. Lepas solat tu tergesa-gesa. Update. Baru lepas solat. Dosa dah. Banyak dosa kita buat kalau couple ni. Kalau anak kita, hati-hati. Cek phone diorang. Zaman sekarang ni Masya Allah, sekolah rendah pun bagi phone dah. Sekolah rendah ada phone. Saya dulu dapat phone ni sebab nak pergi Yaman je. Waktu tu nak pergi Yaman, waktu tu umur 12 tahun, nak pergi Yaman, barulah mak ayah bagi beli phone. Itu pun dia bagi phone tu waktu nak pergi Yaman tu je. Waktu apa dah beli awal dah. Mungkin kata sebulan 2 kot sebelum pergi Yaman. Nak pergi Yaman tu baru pegang betul-betul. Jangan sakit elok jangan ini. Sekarang budak umur 10 tahun dah ada 2 aja phone dah. Ada phone, ada phone. Kita dulu, bukan kita lah, pakcik-pakcik dulu dah kahwin pun mungkin ada phone tekan-tekan je. Mana sebab perubahan zaman tu. Siapa kita selalu cakap lah, zaman sekarang ni Gen Z ni kita sedap mengata dah, Gen Z ni siapa yang didik? Anak kita couple tu sebab siapa? Ceklah phone tu, buka phone orang. Bagi tahu abah apa password ni. Kalau kantoi cek perempuan pukul lah nak pukul. Yang saya pelik zaman sekarang kan, petanda akhir zaman tu dah jadi sekarang. Dan Rasulullah kata antari dal amatu rabbataha. Akhir zaman nanti kata Rasulullah, hamba perempuan melahirkan tuannya. Itu jadi sekarang. Mak bapak takut nak nasihat anak, nak pukul anak, takut terasa. Terasa apa? Pukul je lah, sebat je. Takut apa dengan anak? Kau kat dengkau dia tak ada kat muka bumi ni. Takut terasa, memang kena terasa. Nasihat tak nak terasa ke nasihat? Tu cerita dongeng nama dia. Pukul dia sekarang kat dunia. Macam makcik pukul sekarang kat dunia. Dia nangis kat dunia. Jangan sampai nanti ke akhirat dia sebab kita masuk neraka. Ya Allah, waktu tu nangis berdarah pun tak ada dah. Tak ada guna, tak ada function dah waktu tu. Pukul mereka sekarang, nangiskan mereka sekarang, kurung mereka dalam bilik sekarang. Bro, jadi orang nanti dah besar tak berbakti. Ya Allah, aku tak makan pukul anak. Sebab mak ayah lah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Mengadu pada Allah, doa, minta ke Allah. Bangun malam tu, ya Allah, anak aku ni degil, ya Allah. Minta dengan Allah. Cerita ke Allah, cerita detail. Aku pernah, ya Allah, aku nak nasihat dia tapi aku takut, ya Allah, takut dia marah aku, ya Allah. Ya Allah, bagi aku kekuatan, ya Allah, untuk aku berani depan anak aku. Doa tu pun pelik sebenarnya. Apa aku benda minta berani depan anak? Banyak tu pelik tu. Itu yang besar tak boleh nak mengaji tu. Dulu alhamdulillah, dulu ayah saya ajar saya mengaji, menangis, Quran tu basah. Waktu nak baca tu kan, menitik air mata tu kena Quran, basah, nangis waktu tu kecil lagi. Alhamdulillah, sekarang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau bukan sebab dorongan mak ayah, siapa nak dorong lagi? Nak suruh couple dia dorong dia hafal Quran, sampah.
Dia tak ada istilah couple syar'i tau. Dia sekarang ada macam tu. Ada orang yang dia bodoh ni, dia kata couple syar'i. Ayang bangun ayang, tahajud. Tahajud kepala kau. Tahajud. Ayang, apa namanya? Dah makan ke belum? Aku hidup dah berapa belas tahun dah, tak pernah lagi dia pun makan. Dah tidur ke belum tu? Daripada kecil tak pernah lupa tidur. Umur 20 tahun kena ingatkan tidur. Kau bengong namanya tu. Tak pernah lagi. Pernah waktu tu kat restoran kan, kita makan waktu tu. Makan seorang. Dengan kawan, ada kawan seorang. Ada kawan seorang kita tengah makan ni. Tengah berbual-bual kan. Ada 2 orang je kat tepi ni. Sembang, lelaki perempuan. Tak tahu lah dah kahwin ke belum kan. Dia orang terkahwin tak ada sweet-sweet macam tu. Tak ada. Mana ada, nak suap tak? Kalau kahwin tak ada. Apa abang ni? Makan je lah kan. Orang usik sikit ke, ish, kacau je. Kenapa dia kalau yang sweet-sweet depan public ni, itu something. Something. Makanlah, ayam tak makan. Abang tengok ayam pun dah kenyang dah. Makan je lah. Main nasi kat aku makan. Meluat aku. Banyak macam tu. Kadang aku tak faham betul. Tengok punya kenyang. Cuba sikit tak makan 3 hari. Tengok muka aku ni, tengok muka ayang kau 3 hari, jangan makan. Jangan makan. Kalau kau lapar, memanglah. Memang aku baling lafun ni kat kepala kau. Tengok dah kenyang. Ya Allah. Itu haram tau. Haram. Jangan sekali-kali biar anak-anak kita macam tu. Jangan sekali-kali biar dia orang cek dengan perempuan, on call malam-malam, on call, sleep call, istilah dia sekarang macam-macam. Sleep call. Dia tidur kan, jangan tutup nak dengar suara dengkur. Suara dengkur pun sedap. Orang kahwin tak ada macam tu. Suami dia dengkur, bang, diamlah. Betul tak betul? Jangan tipu. Dia tak ada orang kahwin, sedap ni dengkur abang. Tak ada. Ada istilah macam tu, sleep call. Dia biar dia punya call tu on. Dia tak off. Lagi power apa, lagi macam level up sikit apa, video call sambil charge. Kalau meletup tengah mati, video call. Nanti tengok muka ayah tidur, ya Allah manis ni, tidur pun manis. Macam mana ni? Dia tak ada macam tu tak ada. Kalau kita tahajud sebab couple tu pun dosa tu. Dosa. Bangun awak tu dosa. Update nak solat tu, jawab saya nak berdosa. Bangun tahajud pun berdosa. Bayangkan, apatah lagi keluar malam. Itu tanggungjawab kita, tuan-tuan puan-puan, tanggungjawab kita. Macam nak didik dia orang daripada kecil lah. Daripada kecil jangan biasakan bergaul dengan lawan jenis. Daripada kecil, umur 12 tu dah tak payah dah nak rapat-rapat dengan cousin semua, nak salam-salam bagai. Tak payah. Didik. Mak bukan mahram ni, bagi tahu keluarga kan. Dia bukan mahram ni, ni makcik tak boleh. Biar dia orang tahulah. Biar dia orang tahu agama tu masih ada tau. Orang buat agama, orang amalkan. Ni dia main sebat je. Main salam ni semua. Banyak macam tu. Main salam ni. Laki perempuan main salam ni. Dia main, dia ikut lah. Kalau budak universiti kan, salam je siapa-siapa, pakcik-pakcik. Dah tua katanya. Dah tua. Kau jadi isteri kedua baru tahu. Dah tua sangat. Tak boleh salam. Tua tak tua, tak boleh. Didik dari sekarang. Nanti raya ni, lama lagi raya, tolonglah, jagalah. Janganlah bagi orang salam lawan jenis. Jangan bagi orang beli baju raya kedua. Banyak tu. Baju raya family, warna contoh warna emerald green. Ada satu lagi baju raya. Untuk siapa satu lagi ni? Tiba-tiba lepas tu kalau boleh buat akaun IG ke akaun FB ke kan, nama lain. Follow anak tu, follow.
buat nama kita Abdul ke apa ke, Somad ke apa kan. Follow. Kalau ada update-update pasal apa-apa ke, pasal ayang-ayang ke yang buat tiba-tiba hari kedua ada dengan dia punya boyfriend girlfriend, sama couple. Sebat. Inilah punca anak kamu tak berjaya, tak berhasil dalam pembelajaran. Inilah sebab dia. Ada hubungan selain hubungan Allah. Orang pemuda yang taat ni, Allah saksikan dia di depan malaikat. Allah kata, ya malaikati ashhidu, Allah kata, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya pemuda ini hidup dalam keadaan taat. Dapat saksi Allah Lepas tu sebut juga, ayyuhasyab, wahai pemuda yang tinggalkan syahwat dia kerana aku, anta indi, kau di sisiku, ka ba'di malaikati, macam malaikat aku. Subhanallah. Ni nak juga biar anak macam tu. Nak juga subuh tu kalau lelaki kan, kejut dia, ajak pergi surau sekali. Ini dia biar je. Tak apalah, dah besar lah kena pergi surau. Dah besar lah kena berhenti tahu diri. Subhanallah. Jadi kita kena muhasabah diri kita, cari mana silap kita, cari mana kurang kita, cari kekurangan anak isteri kita, perbaiki sedikit demi sedikit. Bulan Ramadan Allah janjikan pahala yang besar, insya-Allah. Boleh tak kita tutup dengan baca Hasbi Rabbi Jalallah tu? Boleh sama-sama boleh? Boleh ke dah penat dah? First day pakcik-pakcik. First day. Jangan penat lagi. Tadi kan dah makan dah. Tadi saya makan tu. Tadi saya masya-Allah sahur ayam masak kicap. Sedap. Ayam masak kicap. Saya kata apa? Umi sekarang ni makan banyak ni. Hari sehari tak makan. So tak apa, makan halal tak apa banyak, tak apa. Kau jamakkan, jamak takdimkan jamak takdimkan sembahyang tu. Makan tengah hari tu, waktu tu. Tambah 2-3 kali. Biar kuat sikit. Biar kuat sikit. Minum banyak, minum air, minum tamar, makan tamar. Tamar tu kuatkan kalau minum susu. Bagi anak-anak kita minum susu. Saya start puasa umur 4 tahun. Umur 4 tahun. 5 tahun tu saya rasa full dah puasa. Alhamdulillah. Didikan mak ayah. 5 tahun dah full puasa. 6 tahun dah full. Jadi 1 tu full. Ini dah 3 setengah hari. Dah 3 setengah hari lagi. InsyaAllah kita didik anak-anak kita didik isteri kita didik mana kita wajib untuk didik. Kita tengok bacaan Quran mereka, insyaAllah. Okay, sama-sama insyaAllah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad. Kuat sikit. Sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. 3 kali sunnah paling kuat insyaAllah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama kita doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ini Ramadan paling berkat untuk kami, Ya Allah. Jadikan Ramadan ini dapat kami mengambil manfaat daripada Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jangan jadikanlah Ramadan, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kami, kenalan kami, Ya Allah, ahli keluarga kami, Ya Allah, mungkin mak ayah kami, Ya Allah, yang mungkin mereka ada pada Ramadan yang lalu, Ya Allah, tapi Engkau tidak sempatkan mereka untuk hadir pada Ramadan ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala pahala, ganjaran pahala yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah, sampaikanlah pahala-pahala kami kepada mereka juga, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Dan jangan Kau jadikan kami, Ya Allah, antara orang yang celaka yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW, yang masuk bulan Ramadan tapi tidak dapat pengampunan daripada-Mu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Dan saudara kami, Ya Allah, di Palestin, Ya Allah, mereka juga berpuasa, Ya Allah, pada hari ini, Ya Allah, pada bulan Ramadan ini, Allah yang mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah mereka, Ya Allah, apa yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah, daripada keamanan, ketenangan, dengan apa, makanan juadah, makanan yang enak, Ya Allah, yang halal lagi baik, Ya Allah, rezekikan juga kepada mereka, Ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka di sana, Ya Allah, tetapkanlah hati mereka, Ya Allah, bantulah mereka, Ya Allah, kehancurkanlah tentera Yahudi sehancur-hancurnya, Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya, Ya Allah, Kau hancurkan mereka sehancur-hancurnya, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang menghantar, Tuhan yang menenggelamkan tentera Musa, tenggelamkanlah mereka, Ya Allah. Tuhan yang menghancurkan tentera yang ingin menghancurkan Kaabah, Ya Allah, dengan api dari neraka, Ya Allah, kehancurkanlah mereka, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, yang menenggelamkan tentera orang-orang yang kafir kepada Sayyidina Nuh, Ya Allah, tenggelamkanlah mereka, Ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Dan jikalau kami orang yang bantu mereka, Ya Allah, walaupun dengan doa kami, Ya Allah, dengan solat munajat kami, Ya Allah, dengan doa, dengan solat hajat kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang selalu ingin meningkatkan ketakwaan kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan semua yang hadir ini, Ya Allah, lancar baca Al-Quran, Ya Allah, lancar baca Al-Quran, Ya Allah, lancar baca Al-Quran, Ya Allah. Dimudahkan rezeki mereka, Ya Allah, dimudahkan mereka untuk mendidik anak-anak mereka, Ya Allah, mendidik isteri mereka, Ya Allah. Sama-sama mereka bangun tahajud, Ya Allah, puasa dengan baik, Ya Allah, dapat menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga fikiran, menjaga hati, menjaga kaki dan seluruh anggota badan, Ya Allah, daripada bermaksiat kepada-Mu pada hari-hari Ramadan dan malam-malam Ramadan. Ya Allah, sekali kami untuk bangun Ramadan, Ya Allah, untuk solat tarawih 20 rakaat, Ya Allah, 20 rakaat, Ya Allah, dengan iman dan wahtisaban, dengan beriman, dengan mengharapkan ganjaran hanya daripada-Mu, Ya Allah, sehingga Kau ampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu, Ya Allah, sepenuh janji-Mu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak baca surat Al-Asr tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Begini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kepanjangan masa. Yang baik daripada Allah, yang jahat juga daripada Allah, tapi atas kesilapan dan kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu minal muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.